Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa yang dikasihi sekalian, Ustazah nak tanya ni, ada tak di antara ibu bapa yang berada di sekitar Kajang, Semenyih dan Putrajaya yang masih lagi mencari-cari sekolah untuk anak-anak tersayang bagi sesi 2026? Jom Ustazah nak cerita sikit tentang Raudhah Islamic School. Alhamdulillah, pengalaman Ustazah menghantar 6 orang cucu tersayang di sini sangat-sangat memuaskan hati. Apa yang paling Ustazah suka ialah komitmen guru-guru di sini yang sangat luar biasa di dalam mengajar murid-murid tersayang. Sebagai salah satu buktinya, Alhamdulillah, cucu Ustazah Wan Nur Sharifah Hana berjaya mendapat straight A dalam peperiksaan UPKK baru-baru ini dan juga mumtaz dalam peperiksaan PSRA. Jadi, Ustazah nak menjemput ramai lagi ibu bapa yang berada di luar sana yang mencari sekolah swasta yang terbaik buat pendidikan anak-anak tersayang. Jom ramai-ramai daftar anak-anak tersayang di sekolah Raudhah Islamic School, boleh berkunjung sama ada di Kajang, Semenyih maupun Putrajaya. Ustazah dimaklumkan pendaftaran untuk sesi 2026 masih lagi dibuka. Tunggu apa lagi? Cepat-cepat hubungi nombor yang tertera.